Topik kita malam ini serius sebab ini berkaitan tentang kitab suci Al-Quran, iaitu yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu kemuliaan, satu mukjizat, satu panduan. Tetapi malangnya ada ramai lagi yang tak tahu pun bahawa Quran itu istimewa. Tidak ada satu pun keraguan di dalam Quran. Tak boleh ada. Tidak akan ada langsung. Kalaulah hadis Nabi SAW, di sananya hadis yang terkumpul, adanya Al-Quran, adanya hadis-hadis yang sahih, ada yang daif, ada yang dipertikaikan sehingga yang palsu, maudhu'. Tetapi Quran, baru-baru ni saya balik daripada Kazakhstan, Ustaz. Yeah. Saya melihat di depan saya lama nak cari, akhirnya saya jumpa, Ustaz, mushaf asal yang begitu tebal dan besar, ditulis oleh Sayyidina Osman bin Affan. Tahu tak macam mana orang buta nak belajar baca Quran? Mereka, Masya Allah tuan-puan sekalian, nak tengok macam mana perjuangan orang nak pandai baca Quran. Orang buta tuan-puan sekalian, Quran Braille tu 1 juzuk 1 kilo berat dia. Ustaz, Pak Ustaz, saya tidak menghafaz Quran. Tetapi dari kecil lagi saya tanamkan anak-anak saya dengan bacaan Al-Quran. Didengarkan pagi, petang, malam dengan ayat-ayat Quran. Maka anak ini membesar dan ketika umur 8-9 tahun sudah menghafal Quran. Inilah fighter yang sebenar, Ustaz. Fighter yang kita nanti-nantikan. Kalau generasi itu tidak dengan Quran, tuan-puan sekalian, generasi itu akan lemah. Tengok, kita duk cakap zaman Dajjal lah, akhir zaman lah. So kita kena ada fighter.